Bismillahirrahmanirrahim. Jalan berliku, penuh cabaran, mengatur langkah, menahan rasa. Arkitek jalanan menjadi pendoman, dibaca oleh Diana Suha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Diana Suha binti Muhammad Zaki daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Air Tawar ingin berkongsi sebuah karya hebat yang telah menyentuh jiwa saya, iaitu novel Arkitek Jalanan. Hasil nukilan penulis tersohor Temeh Abdullah. Novel ini bukan sekadar kisah seorang pelajar arkitek, tetapi kisah perjuangan, kecekalan dan tawakal yang membina jiwa. Arkitek Jalanan mengisahkan tentang seorang pelajar Malaysia yang menuntut dalam bidang seni bina di luar negara. Kehidupannya penuh ujian, keuangan sempit, tekanan belajar dan cabaran menyesuaikan diri di negara asing. Namun, watak ini memilih untuk tidak mengeluh. Dia tetap kuat, tetap belajar, walaupun kadang-kadang terpaksa menahan lapar dan menyembunyikan penderitaan daripada keluarganya sendiri. Semuanya dilakukan oleh kerana cita-cita dan orang-orang yang tersayang. Apa yang paling saya kagumi ialah watak utama tidak pernah mengharapkan balasan manusia. Dia berpegang kepada prinsip buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana mahu dipuji manusia. Kata-kata ini benar-benar memberi tamparan lembut kepada saya. Ia mengajarkan saya bahawa kejayaan bukan datang dari mudahnya laluan, tetapi dari ikhlasnya usaha dan redha dalam setiap ujian. Arkitek Jalanan bukan sekadar novel, tetapi satu cermin yang menunjukkan wajah sebenar kehidupan. Ia mengajarkan saya erti bersyukur, sabar dan bertawakal. Jadi, saya seru kepada semua rakan-rakan, bacalah novel ini. Anda tidak akan pulang dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat. Akhir kata, madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah silap tutur bicara, mohon diampun, seikhlas hati. Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih.